Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan TV Imtiaz. Jadi pada hari ini Mahat Imtiaz sedang menjalankan program Baja Kompos. Dengan itu saya ingin menanyakan soalan kepada pengetua dan beberapa orang pelajar. Jadi kita akan mulakan dengan Bonda. Okey. Baik Bonda, saya ingin menanyakan beberapa soalan. Satu soalan lah. Okey, apakah perancangan pentadbiran untuk menambah baik proses baja kompos dan memberi manfaat kepada sekolah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projek baja kompos ni sangat bagus, sangat baik ya untuk kita laksanakan di sekolah. Pertama sekali adalah untuk kita menjadikan sekolah kita untuk menjadi sekolah lestari, ya, lestari hijau. Yang kedua, kita akan jadikan baja kompos ini sebagai tambahan kepada sumber pendapatan sekolah. Di mana baja kompos ini kita boleh gunakan untuk kita gunakan sebagai baja pada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling sekolah kita. Terutamanya kita akan cuba menanam beberapa pokok yang boleh kita jadikan sebagai sumber pendapatan sekolah. Ya, contoh dalam program ataupun projek agroponik. Ya, seterusnya baja kompos ini juga memberi manfaat kepada warga sekolah, terutamanya anak pelajar, di mana mereka boleh mempelajari sesuatu perkara yang boleh digunakan untuk masa akan datang semasa mereka di luar sana. Itu antaranya lah, ya, antara projek yang memberi manfaat kepada pihak sekolah dan juga kepada para pelajar. Baik, terima kasih Bonda. Jadi ada banyak manfaat yang kita boleh dapat berdasarkan ucapan Bonda tadi. Kita akan teruskan dengan